Bayangkan tengah travel satu dunia, kumpul ilmu, jumpa tempat yang orang lain ingat mitos, tiba-tiba kau kena culik dan dihadiahkan terus kepada Pop. Itulah nasib Hasan Al-Wazan lepas dia balik dari ekspedisi epik ke Timbuktu. Masa dia belayar dekat pantai Tunis, tiba-tiba kapal dia diserang Lanun. Betul. Lanun betul, bukan dalam cerita kartun. Lanun tu heret dia ke Rom, masa tu dikuasai gereja Katolik. Dan sebagai hadiah mahal, Hasan diserahkan kepada Pop Leo X. Gila kan? Dari diplomat Muslim terus jadi tahanan diraja di tengah Eropah. Tapi Hasan bukan calang-calang orang. Dia guna akal dia. Dia tunjukkan kemahiran, fasih dalam banyak bahasa, hafal peta dunia Islam, tahu pasal budaya Afrika dan Timur Tengah. Pop terus kagum. Akhirnya Hasan dipaksa masuk Kristian. Mungkin sebab nak terus hidup dan diberikan nama baru, Johannes Leo Africanus. Tapi dalam hati dia, tetap Hasan Al-Wazan. Tetap Muslim. Tetap setia dengan asal-usul dia. Masa di Rom, Hasan tulis buku fenomenal, Description of Africa. Buku ni bongkarkan kekayaan, budaya, ilmu tamadun Islam di Afrika. Masa orang Eropah baru nak kenal dunia luar. Buku tu jadi rujukan utama selama berabad-abad. Dan walaupun nama dia diubah, ilmu dia tetap pecahkan tembok kejahilan barat. Tapi, perjalanan hidup Hasan belum habis lagi. Ada satu lagi twist besar yang ramai orang tak tahu. Tunggu Pak Tri, nanti aku cerita.